Dr. Roland telah dibebas dan dilepaskan. Dan ini suatu benda yang jelek, tetapi telah diakui oleh saksi utama mereka sendiri, iaitu Tan Sri Hisham, Muhammad Hisham, iaitu SP7. SP7 mengatakan bahawa apa yang dinyatakan oleh Dr. Roland adalah perkara yang benar, perkara yang betul, it's very scientific, tentang acid test digunakan kepada frontliner. Okay, jadi bila tuan-tuan tengok video tadi, ini menyatakan bahawasanya bekas Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham sudah pun mengakui bahawasanya vaksin Pfizer ni digunakan sebagai uji kaji ke atas rakyat Malaysia. Maknanya yang sebelum ni semua orang yang kena cucuk Pfizer ni hanyalah uji kaji. Kita ni digunakan sebagai tikus makmal. Ini satu perkara yang saya rasa kita rakyat Malaysia tak boleh berdiam diri. Dan kita perlu bangkit benda ni. Benda ni bukan main-main yang telah dicucuk masuk dalam badan. Dipaksa rakyat Malaysia pada waktu itu untuk dicucuk hanya sahaja sebagai uji kaji. Saya rasa benda ni sangat menakutkan kita. Jadi saya harap kepada semua rakyat Malaysia boleh menyuarakan perkara ni, ketidakpuasan hati kita. Dan saya rasa bagi saya, badan manusia, badan rakyat Malaysia bukanlah sebagai badan untuk diuji kaji. Dan kita lihat hari ni ramai, sebelum-sebelum ni ramai yang telah sakit apabila lepas mereka cucuk vaksin ni. Tindak balas yang telah dicucuk vaksin, dan lepas itu banyak penyakit-penyakit yang datang. Jadi saya harap dan juga saya minta kepada peguam-peguam dan juga badan-badan yang berkenaan boleh kita saman ke dan apa-apa yang kita boleh ambil tindakan. Dan kepada Dr. Roland, you adalah hero. Salute you. Kemenangan ni bukan untuk saya. This is untuk public, kepada doctors di luar sana supaya memberanikan diri. Kalau benda tu adalah benar, maka stand up for the truth, because the truth will protect itself.